Okay, so aku ni dah di perhujung trimester dah. Menunggu hari je lagi ni ha. Tapi masih lagi banyak soalan orang tanya. Ada keturunan kembar ke? Apa tips dapat kembar? Macam mana dapat kembar? Semua tanya. Dia macam ini. Belah Sally ke, belah Abi ke, memang tak ada keturunan korang. Ini memang semua rezeki. Sally pun tak tahu macam mana dapat kembar. Alhamdulillah lah rezeki, kita nak buat macam mana. Yang penting tak makan ubi. Yang penting Sally memang tak makan ubi korang. Ada yang cakap juga ini mungkin asbab yang dulu Sally pernah bagi buah zuriat dekat ibu-ibu TTC. Sally bagi percuma je. Ada orang cakap ini mungkin asbab lah Sally dapat kembar. Kita tak tahu. So tips daripada Sally, apa yang Sally boleh cakap, doalah banyak-banyak. Sebab kita tak tahu bila rezeki kita nak sampai. Okay, Allah akan bagi rezeki tu dekat you all pada waktu yang tepat. Rezeki takkan pernah salah alamat. Dan juga Sally doakan untuk ibu-ibu TTC yang ada TTC 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tu, Sally doakan korang satu hari nanti korang dapat merasa zuriat dalam perut korang. Korang dapat merasa menjadi seorang ibu, insyaAllah. Okay? Tapi sebelum korang tanya beg aku daripada mana, takkan tidak kita duta pula kan. Yang ini koleksi Moon daripada Alif Shukri X dengan Sally. Yang ini warna favourite Sally korang. Yang paling penting, dia comel je. Ada sling sebab kita ibu-ibu pun kita nak bergaya kan. Kita tak nak asyik pakai beg-beg besar je. Kita mesti nak ada beg kecil. You nak pakai macam gini boleh, nak bawa macam gini pun boleh, nak buat sling pun macam gini pun boleh. Yang penting ini warna favourite Sally. Beg ni kecil, bukan sebarang kecil tau. Dalam ni kau kena tahu ada aku punya purse dalam ni. Lepas tu ada kunci kereta. Lepas tu boleh muat kau punya phone dek dalam ni. Boleh muat lagi lah, tapi aku bawa ini je lah. Sebenarnya dia ada banyak warna lagi, tapi 3 colour ni je yang aku sempat grab. Sebab Datuk cakap bagi dekat orang yang nak beli ni. Sally duta nanti lain, tapi ada macam-macam warna korang.